Dapat juga hari ni beli air tuak. Astaghfirullahalazim. Mabuk karang. Paling tuak terpulang. Terah dulu. Ni air tuak ni. Ni air tuaknya. Haram air tuak. Berapa pula air tuak? Air tuak haram. Haram mana? Orang minum molek-molek ada je. Ni air tuaknya. Lepas tu ni dia kata air nipah tuak asli. Pernah terah tak lagi ni? Yang penting air tuak lah. Mana kan pernah try haram betul. Mabuk Haram macam mana sebenarnya? Mabukan. Orang minum daripada zaman dahulu kala lagi tak mabuk-mabuk pun. Mabuk kat mana? Kalau di Sabah Sarawak air tuak tu orang minum time Keamatan saja. Bertajau-tajau. Astaghfirullahaladzim. Macam mana? Ni airnya ada ke? Tak ada lah bang. Mana boleh mabuk? Jadi maksudnya nak memabukkan lah. Mana mabuk? Ni air ni manis leting. Manis leting, tahu tak? Maksudnya air tuak ni dia mengalami peraman yang lama lah. Yelah tu. Okey. Dah apa pernah terah ke air tuak hak memabukkan tu? Dah pernah lah. Sebab dia memang terkenal dengan arak orang Borneo. Kita tak apa. Kita terah minum hak ni. Hak ni dah mabuk insyaAllah. Okey? Boleh? Yang penting dia ada peraman yang melibatkan dia penapaian yang kuat. Kalau ada penapaian yang kuat, tujuan memabukkan, maka haramlah hukum. Tapi ini mungkin dia baru tore dan terus dibotolkan, disejukkan, terus minum, okey. Okey bang, ni saya dah buka dah. Air tuak lah. Ni air tuaknya. Maksudnya dia ambil daripada seludang air nira. Masam-masam manis. Rasa kan Rasa macam masam-masam manis. Ada rasa macam ada rasa nak memabukkan ke tak? ada gas yang kuat tu. Tak adalah rasa macam gas ke apa ke. Rasa macam masam-masam manis lah. Okey. Kita rasa hot lagi. Yang mana? Okey, rasa hot ni pula. Nipah tuak asli. Oh, nipah. Bismillah. Yang ni ada pahit-pahit. Pahit-pahit manis. Macam rasa, ada rasa macam payau-payau sedikit. Jadi hak mana sedap? Dua-dua pun nyaman lah. Cuma beza, ada yang satu rasa payau, ada satu rasa masam manis. Ada kelebihan masing-masing lah. Tapi tak ada gas yang kuat lah. Jadi halal lah ni. InsyaAllah halalan taibah.